Okey. Hari ni saya ada beli satu barang sambal belacan saya rasa ni. Hati-hatilah takut bocor Okey. Packaging dia kemas tak? Ini macam tisu ni. Ush. Ada lagi. Okey. Tapi sambal belacan saya beli ni agak mahal sikit lah. Oh, dalam ni pun ada lagi. Nak keluar payah Oh, ni dia. Bocor ke? Tak ada bocor masa. Ni macam nak buka ni. Ni kira baru punya ni. Yang saya biasa order tu saya pun beli juga, tapi saya nak test yang lain. Oh, ni basah sebab ni mungkin dalam peti ais ni dia sejuk kan. Ok, ni dah sambal belacan ni, tak ada expiry date. Katanya pedas kau punya ni. So, jom kita test. Okey, jom kita test makan Mula buka dulu. Okey. Ini kau punya ni. Okey. Tak sikit dulu Okey, saya ada sediakan telur ni, telur. Okey. Bismillah. Tak pedas pun. Sekali. Oh, kau ni. Oh, macam sedap. Sedap. Saya rasa banyak sambal belacan saya beli. Ini paling best lah. Kau punya. Dah habis. Dia macam style sambal belacan Thailand kot. Enggak. Okey. So, kalau korang berminat dengan sambal belacan ni, nanti saya share link dia. Korang boleh beli. Memang padu. So, itu je lah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.